Okay guys, aku pakai benda ni. Sebenarnya untuk potong pipe PVC, tapi sangat sesuai untuk kita potong pokok bunga kantan. Sama ada korang nak potong ambil daun ke, kadang-kadang daun mati kan, daun yang dah layu-layu tu, kita boleh potong pakai ni. Potong daripada paling bawah lah. Ataupun kalau kata korang nak ambil bunga kantan pun sesuai pakai benda ni. So sekarang ni aku memang nak bersihkan, nak cantikkan kawasan pokok bunga kantan ni. Mana yang daun dah layu, aku ambil potong, kita buat jalan macam ni. Layan. Okey, so daun yang macam mana yang patut kita buang dan potong? Nampak ni? Yang kuning-kuning ni kan, dah layu ni kan, macam tu ke? Ni yang sesuai lah. Kenapa kita potong? Supaya zat-zat yang daripada akar ni, dia dah tak pergilah pada daun yang nak layu ni. Dia terus boleh pergi pada daun ke, pada bunga yang lain yang sihat ke kan. Jom kita kasih potong. Mana tadi? Okey, yang ini kan. Ini dah layu. Dah layu ni, so kita potong daripada pangkal dia. So yang tu. Daun yang kita dah potong tadi, kita bolehlah susun macam ni. Dia akan mencantikkan kawasan di samping untuk melambatkan pertumbuhan lalang ke rumput ke kat kawasan ni kan. Lawa sikit tempat kebun korang nanti.